Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya nak buat video tentang reaction Malaysia. Kemarin saya tak tengok di news, di berita kalau Malaysia tu ada bencana. Apakah itu masuk bencana alam? Saya tak tahu juga. Tapi hari ini saya nak buat reaction tentang video tersebut. Apa reactionnya? Kita lihat setelah yang satu ini. Okey, cuy. Di mana ni? Ni kat Malaysia ni ada bazar angin kencang. Oh, angin. Bazar Malaysia Taman Sari Puteri Rawang. Ni berarti tempatnya kat Rawang lah. Angin kencang sangat. Dah habis dah? Dah habis. Dah habis. Aku Dah. lupa perkenalkan diri tadi. Perkenalkan diri dulu. Aku dah tahu Okey. Maaf. Jadi tolong tuan-tuan puan-puan nanti support juga kawan kita ni baru mulai reaction kan. Ya. Semoga berjaya juga channelnya nanti. Amin. Bagi like dulu, bagi subscribe. Bagi Okay? subscribe please. Okey, lanjut next. Next, kita lihat kat sampingnya. Apa ni? Wah, Kemah rosak. kemah rosak, bazar Ramadan terpanjang. Bandar Tasik Puteri, Rawang dilanda hujan lebat dan angin kencang. Wah, berarti ni mereka ni sedang jualan sore-sore untuk ngabuburit dah, untuk buka-buka puasa gitu. Terus Malaysia tak cakap sore, Malaysia cakap petang. oh petang. Okey, lanjut. Sorry. Petang sana kan mereka ni jualan untuk buka puasa. Terus Oh, ini hujan deras. hujan deras dan angin kencang berarti ya. Mulai aja. Okey. Berarti hujan deras dan angin kencang berlaku dekat Malaysia. Ni ada ni beberapa tenda-tenda ni yang roboh ni semua ni. Kemah ke? Kemah ni. Korang sebut apa ni? Kemah ke atau tenda? Kemah atau tenda? Kat di sini tenda. Bagi Tenda. komen. Cak tulis di bawah. Bukan cak tulis. Bagi komen kat bawah. Oh, bagi komen kat bawah. Bahasa korang ni tenda apa? Ni kemah atau tenda? Okey. Okey. Oh, berarti tapi tak ini kan, tak banjir kan? Tak banjir. Oh, angin saja kan? Angin. Oh, angin kencang. Ya Allah. Allah Rabbi. Ni kecilkan suara nanti takut kena claim. Ya Allah. Wah. Teruknya. Sampai terjungkal kan. Sampai di bawah angin tendanya. Allah Rabbi, masya-Allah. Oh. Tendanya sampai kat tengah jalan ya. Ada beberapa yang rusak kat sini. Teruknya warga ini kan. Ini rakyat Malaysia kan yang bazar Ramadan tu kan. Padahal mereka nak cari rezeki yang halal, tapi ujian dari Allah. Inilah di bulan puasa mungkin Allah akan menguji hati seorang hamba. Gimana hamba tersebut kuat tidak terhadap musibah yang Allah berikan kepada mereka. Kalau mereka sanggup menghadapinya, maka Allah akan mengangkat derajat mereka, insya-Allah. Amin. Wajib strong Wajib strong kita. Strong. Bahasa Inggerisnya strong. Cakaplah English. Keep strong guys. Keep strong. Keep strong apa? Harus kuat. jaga semangat. Berarti harus guna ayat keep Ya, keep strong. Keep strong. Fatih sedang belajar bahasa Inggeris. Ajarkan next. Sikit-sikit kita ngomong bahasa Inggeris. Oh, next, ini lagi. Ini malam Ni kat malam hari ni. Dugaan berniaga ketika Ramadan. Kemah rosak. Oh, kat sana kemah. Kemah kan. Kemah. Dah cakap tadi dah. Kemah. Meja terbang akibat angin kencang. Masya-Allah. Beratnya ujian. Kemarin kat sini di Aceh pun ada. Kemarin sore buka puasa, angin kencang sangat petang sore. Kencang juga kan? Petang tu kemarin kencang sangat angin. Terus ada thunder. Thunder apa tu? Thunder bahasa Inggris? Ya. Bahasa Inggris thunder. Gemuruh. Gemuruh Okay. gitu. Thunder so strong the voice. Okey, siap. Ada lagi dah habis. Tak kita lihat. Dah ini ni apa? akhir ni kita lihat ni. Ni orang ni kayaknya rekam dari dalam mobil ni ya. Dari dalam kar. Macam video time lapse ya, kan? Time lapse. Bahasa Melayu apa? Dah terbang dah. Ya Allah. Rabbi. Kencang anginnya. Kemah-kemah sebesar tu pun terbang ni. Iya. Kemah besar. Nah kan? Iya ke? Angin mula-mula pelan-pelan. Terus tiba-tiba ya Allah. Masya-Allah. Ini semua kemah-kemah ni terbang tengah jalan kan. Keras sangat anginnya. Macam angin tornado kan? Ya, macam angin tornado ni. Dah habis? Dah habis ni. Dah habis dah.
Jadi buat tuan-tuan, puan-puan, semoga Malaysia diberi ketabahan kan dengan ujian. amin. Kalau angin macam tu, hujan lebat kan. Kalau kat sana mati lampu tak kan? Ya Ya kan? Kalau tempat kami dah padam dah listrik tu. tak ada lagi tu. Lem habis, mati lampu semua tu. Tak ada lagi lem kat sini. Lepas tu line yang teruk kan. Ya. Line yang teruk, Line lepas teruk. tu listrik tak ada. Kacau lah geng. Kalau kat sana, kalau angin-angin gini gimana geng? Angin macam mana? Angin kencang gini. Angin keras tu, angin topan tu. Angin topan macam ni, apakah sana lemnya buruk, teruk atau tak? Gimana dengan lampu lem di sana? Apakah akan padam atau tak? Cak Coba tulis, komen kat bawah ya. Apa tadi? Lem Lampu lem. Lem. Ayat dia tu bunyinya lem. Okey, mantap. Nah, jadi memang kalau musibah ni memang bukan yang kita harapkan kan. Lepas tu musibah ni pun Allah yang bagi. InsyaAllah sana kan ini kan, maknanya tak ada teruk sangat lah macam tempat kita orang hari tu kan. Jadi kita doakanlah semoga cuaca, itu kan cuaca kan. Pasal cuacanya tak bagus kan. Lepas tu kasihan juga orang nak berjualan, nak belanja dekat bazar Ramadan. Reza, yang paling tahu dekat Ramadan, bazar Ramadan dekat Malaysia apa yang orang ni jual? Kulinernya lah. Es tabung Reza pernah. Es tabung. Reza pernah ke Malaysia dulu. Tahun berapa? Reza pernah ke Malaysia kat 2020 akhir, sebelum Covid. Sebelum Covid tu Reza balik kat Indonesia. Alhamdulillah. Kalau tak, Reza udah jadi orang Malaysia ni. Nanti nikah aja sama orang Malaysia. Jangan nikah sama orang. Maaf. Sebab bila nikah sama orang Malaysia, kita kan, apalagi Fatir ni seronok tengok orang Malaysia tu, apalagi perempuan dekat Malaysia kan, makcik-makcik ke atau siapa tu kan. Dah kenal beberapa orang lah Fatir dekat sana kan. Orang ni sering cakap macam ni. Alamak. Kajaknya kita dengar kan. Mantap ayat-ayat dia orang ni gunakan, irama dia kan. Seronok kita dengarnya irama. Betul macam nonton Upin. Saya suka nonton Upin. The best film for me that is Upin Ipin. Aku tak faham dia dah mulai cakap bahasa Inggeris. Apa? Coba ulang tadi macam mana? That the best film for me is Upin Ipin because I'm very like that film. Aku tak pandai ayat tu, ayat Muhammad Saleh tu nama. Ya kan? Mak Saleh kan biasa cakap bahasa Inggeris. Okey geng. Geng. Jadi mungkin sekian hari ni reaction dari kita orang. Nanti kita cari lagi beberapa video yang bisa kita reaction di channel kami ini. Jangan lupa geng untuk tekan tombol like, subscribe-nya geng. Okey. Dan juga bagi cadangan juga kan. Mungkin orang ni kan ada cadangan video kan, nak kita reaction dalam akaun ni kan. Nanti Raiza lah yang reaction dalam ni kan. Jadi Fatir nak nanti kan kita boleh sama-sama datang Malaysia nanti. Kita tengok langsung. Raiza dah pernah datang, aku yang belum datang. InsyaAllah Bang Fatir bentar lagi nak datang sana. Sambut dengan baik, dengan penuh keramahan Bang Fatir. Okey dah. Nanti riak pula. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi. Pamit dia dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.